keciptakan iaitu getanyo dalam dunia. Permasa perabad nyo Allah Ta'ala nak kirim sira utusan ataupun rasul dalam dunia untuk kepimpin umat manusia. Tiap-tiap rasul nyo gejuk kelebihan li Allah ataupun kata lain mukjizat. Gejuk mukjizat li Allah kepada per rasul untuk kepimpin umat. Dan contoh Nabi Yusuf alaihi salam gejuk mukjizat li Allah ketampanan beserta ilmu takwil mimpinya. Takwil mimpi dulu ilmu tafsir mimpi. Nabi Yusuf mempunyai kelebihan bisa menafsirkan mimpi seseorang. Dalam contoh Nabi yang lain, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gejuk mukjizat li Allah dapat berbicara dengan seluruh makhluk di dalam dunianya. Dalam Nabi yang lain dah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam juga gejuk mukjizat li Allah dapat gejuk mukjizat li Allah iaitu berupa suara yang cukup merdu, bahkan air pun terdiam mendengar suaranya Nabi Daud. Tapi mukjizat yang lebih tinggi dalam gejuk li Allah, mukjizat yang lebih raya dalam gejuk li Allah tahzuk kepada Nabi kitanya. So Nabi kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahgejuk mukjizat yang gejuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memperoleh mukjizat daripada Allah cukup berat dia tunggu mertua. Tapi hendak boleh dah pegang mukjizat Nabi Muhammad, hai dah pegang malamnya cukup berat dia. Yang boleh pegang tabuh tok mukjizat Nabi Muhammad yang paling raya iaitu gejuk ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad. 4 kelebihan ayat suci Al-Quran. Tunggu mukjizat mandum Nabi yang kagejuk oleh Allah nyo tunggu mertua hana kekal. Akan tetapi mukjizat yang kagejuk kepada Nabi Muhammad berupa kitab suci Al-Quran nyo kekal. Bahkan kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri, dapat saksikan sendiri bahawa mandangna mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi kanyan yang perlu kita pegang di bab malamnya kan masalah mukjizat daripada Nabi Muhammad kan. Akan tetapi yang perlu kita pegang di bab malamnya wahai ummi mertua, abi yang ulun saya, ialah mukjizat daripada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lewat mukjizat yang gejuk oleh Allah. Tapi yang pertama, yang paling penting ialah tongkat. Mukjizat yang gejuk kepada Nabi Musa ialah berupa tongkat, cuma tongkat. Tapi kelebihan di bab tongkatnya cukup berat. Tongkat Nabi Musa dapat membelah laut. Tongkat Nabi Musa berubah ke naga ataupun ulu yang sangat besar untuk dipancu iaitu sihir-sihir daripada Fir'aun laknatullah. Tapi kan nyancit yang perlu kita pegang. Ya, kan nyancit yang perlu kita pegang. Nibak tongkat Nabi Musa tengku mertuahnya memiliki 4 sisi ataupun bahasa Aceh putboh sago. Tiap-tiap sisi nama tulis kata-kata mutiara ataupun kata-kata faedah yang dapat kita nyocok di dalam kehidupan sehari-hari. Nibak sisi yang pertama menulis kullu alimin la ya'dilu bi'ilm, kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi bahwa iblis sawa. Kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi. Tiap-tiap orang yang berilmu, Assalamualaikum tiap-tiap orang yang mempunyai akal dan di dalam akalnya ada ilmu. Tiap-tiap orang yang kena ilmu tapi gaknya hana ge amal dengan ilmu yang kana. Yang tunggu mertuah bak sisi dongkatnya menulis bahwa bi iblis sawa. Maka sama orang nak ilmu tapi hana ge amal dengan iblis. Bahkan sama dengan iblis. Bahkan tunggu mertua iblis tunggu tak anggap remeh, lebih jarang iblis kadang katanya. Bagaimana? Dikarenakan iblis tunggu mertua pada kalian hikah ji pada haji ialah pemimpin daripada malaikat Urajih iblis gure daripada malaikat. Ya, iblis orang kuat laki kalian payu-payu pada haji ialah gure daripada malaikat. Nangeri. Kah? Iblisnya ialah gure daripada malaikat, cukup berat balik iblis. Tapi nak ilmu yang dipurna oleh Allah hanya ditim amal dah, ilmu adab dan akhlak.
Di ketika Allah Ta'ala berfirman, usjudu li Adam, sujud oleh kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, maka hakim sujud iblis. Hakim sujud iblis, maka ji hote hina hana adab dengan Allah. Dibantah perintah Allah. Hakim sujud iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan bak sisi yang kedua mutulis, kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi fahuwa bi fir'aun sawa. Kullu sultanin, tiap-tiap pemimpin yang hana ada di atas kepemimpinannya, di atas pemandang yang dipimpin, fahuwa bi fir'aun sawa, maka sama pemimpin tersebut dengan Fir'aun. Bahkan sama dengan Fir'aun tunggu. Dikarenakan Fir'aun tunggu bertuah ji raja ni bak masanya. Raja dipimpin seluruh rakyat, cukup berat dia rakyat dipimpin oleh Fir'aun. Tapi Fir'aun hanya dipikir, dah yang dipimpin, pu yang dipimpin ji hanya dipuna rakyat yang dipimpin. Dan Fir'aun lebih mementingkan diri sendiri dibanding rakyatnya. Dan bak sisi yang kelih bertulis kullu ghaniyyin la yanfa'u bi ghaniyyihi fahuwa bi qarunin sawa. Dan bak sisi yang keempat bertulis kullu faqirin la yasbiru bi faqrihi fahuwa bi qalbin sawa. Jadi kesimpulan yang dapat kita nyocok ialah gunakan iaitu putboh nasihat guna bahti anak habis ulun tuan bega yang bijit nyocok iaitu kesaboh intisari ke dalam kehidupan kita nyo dikarenakan bulan Ramadan tinggal karapto ubahlah motivasi ataupun jati diri kita nyo daripada urang maksiat kepada urang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan. Nyo tak lebih ulun tuan lagi maaf, dan haba-haba yang salah ulun tuan berikan lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih saya bacun kepada peserta atau